Assalamualaikum semua. Okey, jumpa lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ni ataupun besok saya akan kongsikan resepi talam keledek ubi kuning ya. Resepi ni sangat mudah membuatnya. Bahagian bawah tu adalah bahagian keledek kuning ya, ataupun keledek orange lah kita panggil. Sangat lembut. Dan bahagian atas tu adalah santan kelapa ya. Sangat lembut jugalah dan sedap sangat ya. Jika kita dah tahu membuatnya, memang senang sangat nak buat jualan ya. Kita boleh berniaga, orang-orang boleh order kepada kita ya. Memang mudah sangat ya. Sebab ini memang menjadi kegemaran ramai lah ya. Okey, tunggukan video penuh saya esok. Saya akan kongsikan bersama anda macam mana nak buat kuih talam ubi keledek kuning ya. Sangat sedap, lembut. Nampak tak? Okey, tunggukan video saya.